كل القلوب إلى الحبيب تميل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyucikan harta dan jiwa melalui sifat dermawan mengingatkan kita tentang betapa pentingnya sifat dermawan dalam Islam. Dermawan bukan sahaja memberi manfaat kepada orang yang menerima, tetapi juga kepada pemberi, kerana ia menyucikan harta dan jiwa kita. Zakat adalah kewajipan yang membersihkan harta daripada unsur-unsur kekotoran seperti sifat kedekut dan tamak. Selain itu, bersedekah juga dapat membersihkan harta daripada sifat berlebihan dan ketamakan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sifat dermawan bukan sahaja menyucikan harta tetapi juga jiwa kita. Memberi dengan ikhlas dapat mendidik hati kita untuk lebih rendah hati, sabar dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Sifat dermawan juga mengajar kita untuk tidak terlalu terikat dengan duniawi dan menyedarkan kita bahawa segala yang ada pada kita adalah pinjaman daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji untuk menggandakan rezeki mereka yang bersedekah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Al-Baqarah ayat 261. Sifat kedekut dan mementingkan diri sendiri boleh menghalang kita daripada menjadi orang yang bersyukur dan dermawan. Dengan memberi, kita belajar untuk melepaskan rasa memiliki dan meningkatkan rasa empati terhadap orang lain. Ini juga membantu kita menghindari sifat keegoan yang sering menjadi penghalang dalam menjalani kehidupan yang diridai Allah. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam sifat dermawan. Baginda sentiasa memberi walaupun dalam keadaan susah dan serba kekurangan. Sebagai umatnya, kita dianjurkan untuk mengikuti contoh ini kerana sifat dermawan dapat menguatkan hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Marilah kita semua berusaha untuk mengembangkan sifat dermawan dalam kehidupan kita. Dengan berderma, kita menyucikan harta dan jiwa kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memberi manfaat kepada orang lain. Semoga dengan amalan ini kita dapat meraih keridaan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullul qulubi ilal habib tamilu wa ma'i bihadha shahidun wa dalilu amma ad-dalilu إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.